Bagi saya sejarah adalah sejarah. Fakta sejarah itu tidak boleh diubah. Tak boleh diubah suai. Ya. Tetapi tidak bermakna kita tak boleh belajar daripada sejarah. Ya. Kerana apa yang berlaku itu adalah dengan kehendak Allah Ta'ala dan di dalamnya terkandung manfaat untuk kita tuai. Kalau kita tidak belajar dan belajar daripada sejarah, maka sejarah itu bakal berulang. Sebab itu kalau kita perhatikan, apabila kita bercakap tentang tamadun umpamanya, tamadun Islam itu naik dan turun. Jatuh kerana kelemahan orang Islam itu sendiri. Dan silih berganti. Kerana kita mengulangi kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Umpamanya apabila kita bercakaran sesama sendiri, tidak ada kesatuan ummah, maka Islam yang sepatutnya memerintah menjadi agama yang diperintah. Jadi oleh kerana Islam telah mengasaskan tamadun yang tertinggi dalam sejarah peradaban umat manusia, kerana itu dalam susur galur perjalanan itu banyak tinggalan-tinggalan yang boleh kita perhatikan dan kita ambil iktibar daripadanya. Dan salah satu daripada tinggalan dalam tamadun Islam itu adalah masjid. Jadi malam ni kita nak bercakap soal masjid. Ya. Dan kita nak tengok bagaimana masjid itu menyumbang kepada pembentukan ketamadunan umat manusia. Bila bercakap soal tamadun, saya ingin memetik kata-kata Syed Muhammad Naqib Al-Atas dalam memberi definisi kepada tamadun. Tamadun itu apa? Ya. Kata Syed Muhammad Naqib, tamadun berarti kehalusan budi bahasa. Tak mungkin dapat diasaskan satu tamadun seandainya tidak ada kehalusan ini. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan pernah dengar atau pernah baca tentang orang Mongolia. Kita baca sejarah dulu kan. Mongolia ni kita baca tentang Genghis Khan, tentang Kublai Khan. Mereka ini tidak ada tamadun. Sebab itu sampai hari ini tidak ada mana-mana ahli sejarah di dunia ini yang menyebut Mongolia itu sebagai satu tamadun. Walaupun bangsa Mongol ini pernah menguasai 3 suku muka bumi. Dia kuat. Tapi tidak ada tamadun. Ya. Kuatnya mereka sehingga mampu mengalahkan Cina yang sudah ada tamadun. Apabila Cina mereka tewaskan, kemudian mereka bergerak ke barat lagi. Sehingga akhirnya sampai ke Timur Tengah. Dan kerajaan Islam di Baghdad pun jatuh ke tangan mereka. Sebelum daripada itu India habis jatuh ke tangan mereka. Ini semuanya tempat-tempat yang sudah ada tamadun. Tetapi kekuatan ketenteraan semata-mata tidak menjamin pembentukan ketamadunan. Dan Mongolia tidak ada peradaban itu. Mereka tidak ada kehalusan budi bahasa. Dia kuat kerana dia boleh naik kuda, tak gaduh pegang tali. Dia boleh toleh ke belakang, kedua-dua tangannya digunakan untuk memanah. Dan kudanya itu boleh berlari terus. Yang itu yang Cina tak boleh buat. Bila dia menunggang kuda, dia sebelah kena pegang tali. Bila dia nak memanah, dia kena berhenti kuda. Ya. Sebab itu jangan kita khawatirkan kepada Barat yang mungkin mempunyai begitu banyak bom, begitu banyak jentera perang dan sebagainya. Kerana tanpa kehalusan budi bahasa,
tidak mungkin mereka dapat mengasahkan satu ketamadunan. Ya. Kesopanan tingkah laku, yang ini pun mereka tidak punya. Yang berpunca daripada kata-kata madana. Jadi kalau disebut tamadun itu, kata akarnya itu adalah madana. Dan madana itu maknanya apa? Memperhalus budi bahasa, memperbaik tingkah laku. Atau juga disebut membuka dan membuat bandar. Yang ini yang sekarang ni orang sebut madani itu. Madani itu maknanya tamadun lah. Ataupun yang seerti dengannya juga disebut hadarah. Ini yang kerajaan kita sebut dulu hadari. Kan? Lawannya ialah badui. Sebab orang badui itu tidak punya tamadun. Bergelandangan di padang pasir. Tidak mampu membentuk bandar, mampu membentuk suatu sistem yang tersusun. Baik. Saya nak laju sikit. Apabila kita kata masyarakat bertamadun, ini masyarakat yang bertamadun artinya, kalau kita tengok dalam kamus Dewan, dia kata sebuah masyarakat yang mempunyai pemikiran, budaya dan moral yang halus, berperadaban dan beradab. Jadi, tamadun tidak boleh dipisahkan daripada adab. Dan orang Melayu kita ini, di Nusantara ini, dianggap sebagai bangsa yang sangat beradab. Sebab itu kita marah kalau, terutamanya orang muda-muda ni, yang tidak ada adab. Kita ada adab. Adab bertandang ke rumah orang, adab melawat orang sakit, adab berdepan dengan guru, adab bercakap dengan orang tua, semua ada adab belaka. Dan adab ini sudah menjadi sebahagian daripada cara hidup kita. Sebab itu awal-awal lagi kita katakan bahawa orang Melayu itu adalah bangsa yang beradab. Dan orang Melayu sangat sensitif ini. Orang Melayu sangat sensitif. Antara perkara yang mencetuskan kemarahan orang Melaka dulu kepada Portugis adalah kerana tidak beradabnya rombongan Portugis yang pertama yang datang di bawah pimpinan Lopes de Sequeira. Bila sebut Lopes de Sequeira ni kita teringat kuih Lopes kan. Lopes de Sequeira. Mereka masuk ke dalam rumah bendahara pada masa itu tanpa membuka kasut. Kemudian menghulurkan hadiah dengan tangan kiri. Ini antara perkara yang menyebabkan pembesar-pembesar Melaka pada waktu itu tidak sukakan bangsa Bengali putih ni. Orang Melaka panggil Bengali putih. Bengali sebab mereka itu berjambang. Yang kedua mereka putih. Orang Melaka biasa tengok Bengali hitam. Yang ada di Melaka pada waktu itu Bengali hitam. Tapi bila mari yang putih ni, dia kata Bengali putih. Ataupun Peringgi. Dia tak panggil Portugis. Portugis itu kemudian. Dan begitu juga yang menimbulkan kemarahan orang Perak kepada Birch. Yang menyebabkan akhirnya Birch dibunuh. Kerana tidak ada adab. Tak ada adab macam mana? Masuk ke rumah tanpa membuka kasut. Bercakap sambil berdiri dengan pembesar Melayu. Orang Melayu tak boleh terima. Orang tak ada adab. Kerana kita adalah bangsa beradab.